Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Abidah Kilam binti Muhammad Noor. Pada hari ini saya akan membentangkan strategi pembelajaran bahasa yang telah dipelopori oleh Oxford tahun 1990. Okay, berikut merupakan model strategi pembelajaran bahasa Oxford. Okay, yang pertama ialah strategi langsung, iaitu tampungan, iaitu compensation. Kedua, kognitif dan memori. Seterusnya, strategi langsung ada strategi metakognitif, strategi efektif, strategi sosial. Okey, strategi langsung ialah strategi yang melibatkan secara langsung dengan bahasa sasaran dan ingin menuntut pemprosessan bahasa secara mental. Yang kedua, strategi tidak langsung merupakan strategi yang memberi sokongan yang tidak langsung dalam pembelajaran bahasa. Maknanya secara tidak sedar strategi yang kita gunakan itu memberi perkembangan dalam proses pembelajaran bahasa kita. Okey. Bagi saya, ketika saya mempelajari bahasa kedua, strategi secara langsung yang saya akan gunakan ialah strategi tampungan, iaitu dengan mengatasi kebatasan dalam pertuturan atau penulisan. Yang mana jika melalui pertuturan, ketika tidak dapat meneruskan perbualan dalam bahasa kedua, saya akan beralih kepada bahasa ibunda atau mendapatkan bantuan rakan atau guru, dan paling tidak saya akan menggunakan bahasa isyarat sama ada menengok muka, gerakan tangan ataupun kepala. Okay, dari segi strategi tampungan dalam penulisan pula, ketika membina penulisan, jika saya tidak dapat memahami sebarang perkataan dalam bahasa kedua tersebut, saya akan membina perkataan dengan menggunakan perkataan sinonim ataupun cara lain, iaitu saya mencari huraian untuk memahami suatu perkataan yang saya tidak fahami tersebut. Okay, yang kedua, memori. Saya akan iaitu strategi ialah mencipta hubungan mental, yang mana ketika mempunyai perkataan kedua, saya akan cuba mengingatkan perkataan baru dengan membuat gambaran minda tentang situasi di mana perkataan tersebut sepatutnya digunakan. Contohnya, dalam bahasa Arab, as-suq ialah pasar, maka dalam gambaran saya akan membayangkan situasi di pasar. Okay, seterusnya yang ketiga ialah kognitif. Kognitif yang mencipta struktur untuk input dan output, di mana ketika membaca bahan-bahan bahasa Arab, contohnya saya akan melakukan untuk mendapatkan input atau output, saya akan membaca buku-buku cerita bahasa Arab, majalah bahasa Arab ataupun surat khabar bahasa Arab. Seterusnya, strategi tidak langsung. Yang pertama, strategi metakognitif. Ketika mempelajari bahasa Arab, antara ikhtiar saya memperkuatkan penguasaan bahasa Arab saya akan menggunakan strategi metakognitif, iaitu mengatur dan merancang pembelajaran, yang mana pertama sekali saya akan menetapkan matlamat dan objektif saya. Dengan itu, saya tidak langsung bila saya ada objektif dan matlamat, saya sendiri akan membantu proses perkembangan bahasa kedua saya. Okey, yang kedua adalah strategi efektif, iaitu mengurangkan kekhawatiran. Antara cara saya mengurangkan kekhawatiran ialah dengan saya mendengar lagu, membaca buku ataupun movie. Saya tidak langsung bila saya melakukan strategi ini, saya tidak rasa begitu takut untuk mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga ialah strategi sosial, yang mana saya akan bersama dengan orang lain. Saya akan mencari sahabat saya yang pandai ataupun mahir dalam bahasa Arab. Kemudian saya akan bertutur dan bertanyakan sebarang perkataan-perkataan yang saya tidak tahu. Okay, sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.